Muiz ni orang Mexico. Orang pernah makan tak ni menu-menu dekat Muiz Hot Chicken ni? Saya pernah makan, tapi saya dengar ada menu baru tu yang datang cuba dengan Syami ni. Macam saya ni, saya suka menu-menu lama. Saya setia pada yang lama kan. Saya tak lupa kan benda-benda yang lama yang dah berjaya ke apa, saya tak lupa kan. Faham. So kalau saya suka menu lama. Awak nak tanya tak? Sebelum saya jawab, baik awak tanya. Menu apa? Menu apa lupa tu? Lupa. Menu apa tu? Cuba share Menu yang sikit. paling saya suka adalah chicken tenders daripada Muiz. Sedapnya. Sedap kan? Aisyah suka yang ayam original je. Tapi add on sambal sos Korea. Bagi rate berapa? Bagi rate? Aisyah bagi 10/10 lah. Syami? 9. 9. Sebab apa Satu kurang lagi? satu? Sebab satu-satunya Aisyah untuk saya. Korang sekarang ni ada kat mana? Dia di Aeon B Puchong Utama. So sekarang dengan cerita diorang buka sampai hari Ahad ni. Dengan cerita lah, tak tahulah esok Muiz tiba-tiba hari ni dia gaji dah banyak ke apa, esok dia lupa diri ke apa, tak tahulah. Tapi buat masa sekarang kita akan berada di sini sehingga hari Ahad ini. 11 pagi sehingga 12 malam. Wah, promo bagus. Mana ada promo? Aku tak nak beli lah. Okey, faham.